Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, selamat petang ya. Hari ini saya berada di Kalumpang Resort. Kalumpang Resort dekat sungai lah. Ini saya nak tunjuk wakaf-wakaf Okey. Nak ke sana tu jauh sikit, saya zoom je. Okey, yang ni namanya wakaf Mawar. Ni Mawar. Mawar ni harga dia RM50. Ni Mawar. Okey. Ni kita jalan depan sikit. Orang potong pokok lah hari ni. Tak apa. Kita jalan sikit. Tadi Mawar Okey, sebelah Mawar ini Semangi. Semangi. Atas dia tu Cempaka. Tu Cempaka. Okey, yang di situ Rafflesia. Ini Rafflesia. Rafflesia ni harga dia RM80 yang di bawah ni. Semangi dengan Cempaka tu RM50. Okay. Jom, kita jalan lagi ya. Orang main flying fox Flying fox ni memang pihak resort sediakan lah. Cuma je kita bagi lalu abang ni. Kita tengok. Okey, seterusnya yang ini nama wakaf ni Alamanda. Ya. RM80. Ni wakaf Alamanda Okay. Tengok Alamanda. Menarik ya pot ni. Kalau keluarga ramai sikit sesuai lah ni. Okay. Wakaf ni. Kita plug point memang kita sediakan lah. Plug point kita sediakan. Cuma bawa extension sajalah. Kita jalan lagi sebelah. Okay, sebelah wakaf Alamanda ni wakaf Camellia. Di sebelah je. Nak ambil dua wakaf ni pun kalau macam family besar kita boleh guna sana. Camellia ni harga dia RM50. Ya, ini rumah pelampung lah. Ya, ini wakaf ni di jauh sikit lah, di atas sikit lah. Ini namanya wakaf Teratai. Jalan sikit. Okey, sini Camellia, kita turun. Di kanan Camellia ni kita akan nampak wakaf bambu. Ini wakaf bambu. Harga pun ada kat situ. Ini wakaf bambu Kita tengok bambu ni pun dengan sungai pun kan tak jauh. Depan dia sungai.
Okay. Kita jalan lagi. Turunnya hati-hati sikit. Bukit. Okay. Okay. Sebelahnya ni wakaf Nipah. Ini wakaf Nipah. Kita naik sikit muka. Depan Nipah ni wakaf bunga raya. Tak lama lagi nanti kita buat ni. Belum tengah buat lagi ni. Construction lagi. Di situ tu wakaf Kasturi. Kasturi ni harga dia RM80. Yang antara wakaf di tahun Parijat yang awal tu, yang menjadi rebutan. Ini bambu. Sebelah bambu adalah wakaf puding. Ini yang tempah-tempahan tu. Ribu tempat. Okay. Sebelah puding Puteri Malu. Saya ni di atas. Di atas wakaf puding ya. Sebelah puding Puteri Malu. Dan juga Nipah. Kita jalan lagi. Okey, sebelah wakaf Puteri Malu ialah wakaf Bakawali. Bakawali ya. Ini wakaf-wakaf. Antara wakaf-wakaf favorite juga ni semua ni. Okay, jom kita jalan lagi. Okay. Di atas sikit ni wakaf Seroja. Okay, Seroja ni dia sebelah dengan Chalet Tempua lah. Ni Chalet Tempua. Ni wakaf Seroja. Sebelah wakaf Seroja adalah Mawar Putih. Ini Mawar Putih ya. Okay. Ini wakaf Seri Pagi berdepan dengan Seroja. Nah, kita naik sekejap tengok. Seri Pagi ni wakaf-wakaf baru. Oh, tinggi juga ya. Oh, macam menara. Okay, saya di atas wakaf Seri Pagi. Ini nak buat pemantauan anak-anak, okey. Wakaf Seri Pagi ya. Wakaf Seri Pagi ni harga dia RM80. Okay. Okay, sini Seroja. Dan sebelah ni Mawar Putih. Sebelah dia tu macam ada air terjun. Air terjun ni. Nampak tak air terjun? Nah. Air terjun. Ada kolam. Okey. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi.
wakaf batu. Ni wakaf batu. Wakaf batu. Okay. Jalan lagi. Wakaf Kemuning. Okay, ini wakaf Kemuning. Kebanyakan wakaf-wakaf kita di Kalung Parejo ni semua berdekatan dengan sungai lah. Wakaf mungkin tu tak apa ya. Kenapa nama dia? Nanti kita tengok balik. Alright, kita jalan. Tak, sana tu banyak lagi wakaf seberang sana. Kita pusing lah. Tapi serius lah. Air terjun ni lawa lah. Ada gambar. Cantik ni. Ada yang suka ambil gambar. Menarik tempat. Ikut sungai penuh boleh mandi di sini. Jom kita turun. Kita pergi seberang sana. Kita tengok wakaf seberang sana. Okey, kat sini kita ada jambatan lah. Untuk pergi ke sebelah sana. Hati-hati sikit lah. Kita panggil jambatan kecil. Ini wakaf-wakaf yang akan dibina lagi lah. Wakaf Melati. Depan saya ni wakaf Melati. Ini gambaran ni pada wakaf Melati. Kalau nak ke sungai, tak jauh sangat pun. Cuma mungkin kedudukannya tinggi sikit lah. Okey, ni kita nak turun. Kena hati-hati sikit lah. Sebelah wakaf Melati, wakaf Widuri. Ini Melati, sini Widuri. Wakaf Widuri. Okey. Sebelah Widuri. Tak tengok wakaf apa ni. Lama tak jalan lupa dah. Okey, yang ni Siantan. Gambaran dari sini pula ya. Antara tiga-tiga wakaf ni jarak dia nak ke sungai. Tak jauh sangat kan. Yang putih tu tadi wakaf batu lah. Yang tu kaki di atas air tu kan. Ini namanya wakaf Selasih. Itu wakaf Selasih. Okey. Sebelah daripada wakaf Siantan tadi, ini Siantan. Sini wakaf Salvia. Salvia. Ini kebanyakan nama wakaf-wakaf tu nama-nama bumi.
Wakaf-wakaf kat sini kebanyakannya semuanya ada plug point. Mungkin kena buat extension lah, extension sendiri lah. Okay, yang ini namanya Wakaf Daisy. Wakaf Daisy sebelah dengan Salvia. Sebelah Daisy. Ini Wakaf Tulip. Tulip. Dan juga lavender. Lavender ke lavender? Aja lebih kurang lavender. Okay. Ini sebaris ya. Lavender, tulip, daisy. Ini sebaris. Lavender ni harga dia RM80, besar sikit. Okay, kita tengok wakaf satu lagi. Ada lagi wakaf ni. Ini banyak lagi ni. Kita jalan lagi sini. Okey. Ya, ini namanya Kesidang. Ini wakaf Kesidang. Kesidang. Kenanga. Dan juga wakaf Melu. Wakaf Melu. Belakang Melu tu nampak tak? Ada satu tu tanda sawam lah. So, tu tanda sawam. Sebelah dengan berdekatan dengan Melu. Tengah-tengah ni nak sungai lah. Okey, jap sebelah Kesidang dah ada wakaf baru ni. Kita tengok sikit wakaf baru. Apa nama wakaf? Oh, Jasmine. Okay, ini namanya wakaf Jasmine. Besar juga ya, Jasmine. Jasmine ni harga dia RM80. Dia kalau wakaf besar RM80. Itu harga kita daripada RM50 sehingga RM80. Jasmine. Okay, kita naik panai. Wah, menarik kot. Tinggi. Okay. Saya atas Jasmine ni. Agak luas juga. Ini seperti Alamanda. Saya ada boleh duduk ni. Okay. Yang ini kawasan layang-layang sebenarnya. Sebab nama dia layang-layang pasal shelek-shelek kat situ. Nama shelek di sini semua shelek layang-layang. Yang ini kita panggil padang layang-layang. Kadang-kadang nak buat sukan neka pun boleh buat di sini. Jika jumlahnya tak ramai lah. Kalau jumlahnya ramai kita akan buat di padang RTC lah. Bergantung pada kekosongan. Okey lah. Cukup sampai sini dulu. Kita cerita pasal, hari ini kita cerita pasal wakaf saja. Nanti insyaAllah ada rezeki lain masa kita cerita pasal shelek-shelek pula ya. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.